Hai, aku lupa nak beritahu. Masa first video tu, aku tak cakap physical orang tu macam mana. Pakcik yang aku nampak tu dia kurus-kurus pakai long sleeve lusuh. Macam tu lah. Lepas tu dia ada bawa bag. Dia macam kurus-kurus macam golem sikit lah. Tapi tak adalah bongkok. Mungkin berisi sikit, lepas tu tinggi sikit lah. Dia macam lebih kurang macam golem of the Lord of the Ring. Lebih kurang macam tu lah. Dia punya physical pakcik yang aku tumpangkan tu. Jadi aku lupa nak beritahu masa first video. Mungkin next video, bukan yang ni, next video aku nak cerita lah macam mana pengalaman masa duduk di rumah tu. Rumah di 3 Jalan Tunku. Masuk rumah tu daripada tahun 1982 ikut datuk aku. Kemudian keluar tahun 2004 lah, 22 tahun di situ, macam-macam lah. Tapi tu mungkin next video lah. Kali ni aku nak ringkas sikit. Aku nak cerita pengalaman ada member aku ni sesat lah. Sesat di Bukit Tunku. Satu hari tu aku pergi lepak minum di Kampung Pandan lah, kalau tak silap. Kampung Pandan. Bila nak balik tu naik motor. Dia pun naik motor. Dia daripada UM, dia nak balik ke Bangsa. Jadi daripada situ aku beritahu dia aku akan masuk ikut PWTC The Mall, dan aku masuk. Kau jaga jalan tu sebab jalan tu panjang, nak tembus ke main road jauh kan. Lagipun dia tak biasa jalan tu. Aku cakap dia pergi terus daripada situ, pergi terus daripada simpang aku ikut tu, ikut motor aku. Jangan ikut aku, kau pergi terus lalu Parlimen, lepas tu hujung tu dia akan dari simpang ke Bangsa, dan kau balik lah UM. Jadi aku pun dah lalu malam tu. Memanglah malam tu kalau kita biasalah, kalau siapa yang tahu jalan tu daripada PWTC The Mall, lepas tu kita akan lalu Jalan Tun Ismail lah. Jalan Tun Ismail, lepas tu ada satu simpang ke kanan masuk. Ada satu roundabout kecil je dalam Bukit Tunku tu. Lepas tu balik rumah lah. Tu biasalah, kita sendiri pun kalau lalu jalan tu biasalah berkabus apa benda kan. Tambah pula naik motor, berhati-hatilah. Kalau tak apa ni, orang jahat ke apa benda pun, kita hati-hatilah juga benda lain. Baca-bacalah apa yang patut kan. InsyaAllah aku yang lama duduk situ pun kira ambil langkah berhati-hati juga. Tambah pula member aku tu yang tak biasa kan. So, okey, tak apalah. Aku dah balik apa semua. Esok tu aku tanyalah dia, macam mana kau punya perjalanan semalam sampai? Rupanya dia tak ikut cakap aku. Aku dah cakap pergi terus, pergi Jalan Parlimen. Lalu Jalan Parlimen tu nanti kau pusing, kau Bangsa. Rupanya dia masuk ikut aku. Dia ikut motor aku. Aku tak tahu. Dia lalu ikut Tun Ismail semua tu. Dan aku tak pasti dia ikut jalan mana. Dia kata dia sesat. Dia kata sesat berjam-jam di dalam Bukit Tunku tu. Dia sesat tu pusing-pusing tak tahu jalan keluar. Kemudian dia dah berputus asa. Sampai dia putus asa, minyak motor dia nak habis. Dia pun dah rasa semacam, sebab dia rasa macam ada benda yang ikut dia. Dia bawa motor, benda tu macam mengiring. Dia bukannya melayang kan. Dia macam benda tu ikut dia, mengiring. Macam motor dia macam ni kan. So dia mengiring, mengikut kan. Kau nak pergi mana kan. Jadi dia dah putus harapan. Dalam Bukit Tunku tu, sebenarnya Bukit Tunku tu pun kalau kau tahu jalan, insyaAllah kat main road tu kan, ni takut dia dah tersesat mana-mana, kita tak tahu kan. Dan dibawa ke mana hala dan ditutupkan fikiran dia kan. Gaung lah, hutan lah, apa semua. Jadi dia dah berputus asa, minyak pun nak habis. Dia bawa motor di arah bertentangan dengan harapan ada kereta langgar dia, bawa dia keluar. Bila dah buat macam tu, dengan izin Tuhan, dia dah bawa di jalan bertentangan, ada kereta peronda. Dan dia beritahu ada masalah dia, bawa dia keluar. Mungkin peronda yang lalu di situ pun mungkin dia orang pun baca-baca beringat kan. Jadi mungkin ada yang terbuka dan kawan aku tu pun diselamatkan.
Kawan aku tu ada dalam friend list Facebook aku ni. Mungkin dia akan munculkan diri, siapa tahu. Jadi insyaAllah next kalau ada dengan izin Allah, aku cerita macam mana pengalaman di rumah tu sendiri, rumah yang aku masuk, pengalaman daripada kecil sampai besar, sampai lepas UiTM baru aku keluar. Macam-macam lah cerita aku, cerita orang. Tengoklah macam mana aku rajin atau tidak. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.